Nak cerita habaq bagi. Perasan tak perasan dulu kita. Tak boleh lah. Tapi nak jadikan cerita pula. Pasal perasan sangat. Aku dulu suka makan macam ubat-ubat julap. Macam, kan aku suka makan nono rogai. So, masa time tu aku umur berapa? Aku umur rasa dalam 20-an kot. 20-an lah. Lepas pada tu kan, aku makan jamu. Makan nono rogai, makan jamu. Nak bagi cuci dalaman lah. Kan, nak jaga kesihatan dan kecantikan kulit katanya. Lepas tu, makan jamu pukul 8 pagi ke 9 pagi macam tu. Tiba-tiba, pukul 3 petang. Masa makan jamu, masa makan herba tu, dia akan berjalan proses dalam perut kita 6 jam ke 8 jam selepas kita makan. Faham tak? 6 jam ke 8 jam selepas kita makan. Jadi, daripada kata aku makan pukul 8 pagi, dia mula start memulas perut dalam lebih kurang 8 jam selepas lah. So, nak jadikan cerita dalam lebih kurang pukul 4 petang kalau lagu tu. Kawan Nabil ni telefon. Nabil, jom kita pergi tengok karaoke dekat Kuala Nerang. Aku pun kata, syoknya. Tengok pertandingan karaoke ke? Seronoknya pertandingan karaoke kat Kuala Nerang. Kat mananya? Kat mana? Kat Dewan Kuala Nerang. Oh, Dewan Kuala Nerang yang sebelah tu ada tempat gym angkat berat tu. Seronok. Jom. Mesti ramai kan abang-abang kan? Lah, ni pertandingan bahagian lelaki. Jom lah, aku pergi ambil hang. Okey. Aku pun siap-siap semua. Pakai baju. Make up light-light semua. Berbedak semua sikit-sikit. Wangi semua. Dengan bawa bag. Tapi, kita kan time tu muda remaja lagi. So, lepas pada tu, kawan aku mai. Tin kat depan rumah. Aku pun seronok lah. Okey, bye. Assalamualaikum, Mama. Nabi pergi dulu. Jaga diri elok-elok. So, tak apalah, balik. Pilah keluar. Pipi. Lepas tu masuk dalam kereta. Teruak. Pipi. Lepas tu masuk dalam kereta. Terus. Kawan aku tu pederah kereta. So, dalam kereta lah. Alok start nak pergi ke Kuala Nerang. Seronok lah pakat menyanyi lah lagu na asmara na lagu Kak Era, lagu Amy Mastura, semua kami nyanyi lagu Zain Azin sepanjang jalan nak sampai ke tempat karaoke tu. Lepas pada tu kan tak sampai lagi, tiba-tiba aku ni rasa sakit perut. Aku lupa yang aku telan jamu pagi tadi. Lepas pada tu aku pun kata, Nyoh, mak sakit perut lah Nyoh. Memulai ni. Lepas pada tu kan, pasal apa hang? Tak tahulah aku makan apa. Kita lupa tau kita makan apa. Lepas tu kata, Nyoh, cari sat kedai-kedai minyak mana-mana. Berhenti sat boleh tak? Please, aku tak tahan ni. Tolonglah. Lepas tu kan dia kata, sat. Hampa bayangkan lah. Zaman tu tahun 1990-an. Dekat tahun 2000 lah. Awal 2000 macam tu lah. Kedai minyak. Ke arah kawasan kampung-kampung macam tu. Hampa rasa kedai minyak tu upgrade tak upgrade? Mestilah kedai minyak cokil-cokil. Sedih sangat kedai-kedai minyak zaman-zaman tu. Bilik air dia kadang-kadang rumah kayu. Lusuh nak reban. Ada yang, tak tahu nak habaq lah. Aku tak pernah masuk cerita dia. Cerita ni aku tak pernah masuk langsung bilik air kedai minyak zaman tu. Aku ni tiba-tiba sakit perut tak tahu nak habaq. Kira kat bawah tu duk kemut macam tu dah. Tunggu nak meletup je. Tiba-tiba aku kata, Nyoh, lekas Nyoh. Berpeluh ni. Day ni, turun ni. Nak keluar ni, tak keluar. Nak keluar, tak keluar. Ya Allah, punyalah sakit perut. Tuhan sajalah yang tahu. Aku rasa macam ni kau perasaan nak beranak, no. Nasib baiklah aku tak jadi perempuan, no. Teruknya. Bila tahan nak keluar tu, meremang, kepit. Bukan kata setakat meremang. Dia rasa macam nak habis umur. Pecah peluh ni, meleleh ni.
Meleleh ni, tak tahu nak abang ni. Nyoh lekas nyoh, mak dah tak tahan dah nyoh. Aku sampai teriak. Lepas pada tu kan kawan aku kata, Sat, aku duduk pederan. Dia bawa kancil. Kancil warna putih. Aku duduk dalam kereta dia. Lepas pada tu aku ni tak tahan, aku duduk kemut ni. Duduk kemut ni, takut ni nak terkeluar ni. Mana ada seluar, tak ada seluar spare, tak ada apa. Selain sepinggang. Baju yang aku duduk ada dengan seluar tu, jangan seluar dalam tu. Baju, seluar aku pakai dengan seluar dalam. Dengan beg aku. Tak bawa apa langsung. Kalaulah kata tersembok time tu, hang rasa nak jadi apa kat aku? Hang rasa muka aku nak tak mana? Lebih baik muka aku jaga dulu maruah aku daripada aku sedap keluar. Tiba-tiba muka aku malu. So tak apalah. Kawan aku terus nampak. Nyoh! Tu dia ada kedai minyak tu. Kedai minyak. Terus dia masuk. Shoo! Pak. Dia pak kereta. Bila dia pak kereta tu, lepas pada tu kan, aku ni nak bangun. Hampa bayangkan, bila dah dia dah ujung dah ke penghujung dunia dah Robin tu, macam mana hang nak tahan Robin tu nak bagi tahan supaya tak meletup. Hang nak kena angkat badan hang. Hang nak kena adjust macam ulang sawah tu. Lepas pada tu, hang kena bagi herok sikit, cubuk hang. Hang kena tendang pintu kereta. Puk macam tu. Lepas tu hang kena adjust pungkuk hang keluar dulu. Bila hang kena adjust pungkuk hang keluar dulu, barulah hang takkan meletup. Susahlah nak buat benda tu. Pasal dia nak keluar dah. Ni cerita nak keluar dah. Lepas pada tu kan, kawan aku dalam tu duk gelak. Mereka 2-3 orang duk gelak. Bukan nak tolong aku. Mereka gelak sampai menangis-menangis tengok aku. Aku kata, kau ajak lo darah-darah ni. No, boleh gelak kat aku kot nak tolong aku ke. Aku ni tak tahu nak buat apa dah. Ni berpeluh ni. Lencut. Habis bedak-bedak aku ni. Punya tahap aku sakit perut tu Tuhan saja yang tahu. Lepas pada tu, kau ajak dong punya member. Member memang kau ajak. Member memang kau ajak. Tambah-tambah kalau geng-geng ponen. Dia pun cukup suka ajnabi. Dia pun suka lah bab-bab gelak-gelak ni. Kawan-kawan, perkenal kawan pun cukup suka. Lepas tu tak apalah. Aku ni pun adjust. Lepas tu aku kata dekat kawan aku, Nyoh, aku tinggal beg aku nah. Dalam tu semua ada barang aku hang jaga tau. Okey. Aku tak boleh dah ambil beg aku ke apa, tak boleh dah. Lepas tu aku pun berjaya berdiri. Baru berjaya berdiri keluar pada kereta. Duk kemut lagi ni. Duk tahan nafas. Peluh duk keluar ni. Duk tahan nafas. Allah. Ya Allah, Tuhan tolonglah aku, ya Allah. Janganlah bagi malu maruah aku, ya Allah. Tuhan tolonglah. Aku tak ada baju, aku tak ada seluar, aku tak ada seluar dalam. Apa aku tak ada, ya Allah. Apa akan jadi kat aku kalau tersembok time lah. Tolonglah, ya Allah. Dah hati aku duk kata, aku pun jalan setapak. Dia pun tahu, kawan-kawan aku tahu kata aku nak sembok dah. Nak menyembok dah. Kawan aku tahu. Tapi kan dia pun duk gelak. Jadi aku pun tak cover kat mereka. Aku pun jalan. Tahu tak macam dengan perempuan-perempuan inang keluar pada istana nak buat show kat depan raja? Hampa tahu tak? Tahu tak perempuan-perempuan penari-penari inang nak keluar depan raja nak buat show? Kan? Dia jalan macam tu lah, keluar menari. Jadi jalan. Duk kemuk tu jalan setapak. Tak mau nak tengok ni, ramai orang duk beratuk ni nak beli minyak apa semua ni. Duk masuk keluar kedai minyak ni, duk tengok aku jalan pelik-pelik. Takutlah kita kena cover lah jadi inang istana. Lepas tu jadi inang istana, aku tak tahu. Pi pula kedai minyak tu pula, kita tak biasa masuk kampung kat Kuala Nerang. Jadi kita tak tahu kat mana belah ayak dia. Aku pun jenuh pusing. Sambil duk inang-inang tu, aku pi ke belakang terus kedai minyak tu. Aku pi cari mana belah ayak. Aku tak jumpa. Lepas pada tu kan aku ternampak tau, macam ada satu kawasan bilik tau. Macam dekat kedai minyak tu, dia pintu dia macam kayu. Terbuka tau. Aku pun terus, aku rasa ni belah ayak kot. Berhadapan dengan hutan belukar. Ni belah ayak, kedai minyak tu berhadapan dengan hutan belukar. Takut tau nak pi berok kat situ, nak buang kat situ, nak pi belah ayak. Risau, takut jadi apa-apa. Ada apa ke, ular ke apa ke.
Terus aku masuk dalam bilik air tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang ni kau bilik air kat Kuala Nerang, kedai minyak yang duk ada. Aku kata, depa boleh kau berak dalam bilik air macam ni. Dengan dinding kotor. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan berlendiak lantai. Dengan segala-galanya. Punyalah kotor. Aku tak tahu nak cerita. Bilik air tu. Kedai minyak punya bilik air. Aku tak tahu macam mana dia boleh guna bilik air tu. Bilik air mencangkung. Bukan bilik air duduk. Aku suka lagi bilik air mencangkung. Aku tak akan duduk, geli. Bila aku tengok saja bilik air tu, aku tak berjaya mengawal emosi aku. Aku terkejut dengan keadaan bilik air tu punya rupa parah macam tu. Tiba-tiba kan, dia main macam mana tu, angin hujung. Tu ada ujung perut ni, angin kat ari. Dia tolak pergi ke perut tu. Dia tolak pergi ke ari-ari tu. Dia keluar, tiba-tiba dia kentut. Kentut tu kata. Aku kata, Allah. Habislah aku. Bila aku kata Allah tu habis, dia tersembok tu kata. Nasib baik aku pakai seluar dalam ketat. Dia berimpun semua kat dalam seluar dalam aku tu. Aku tak boleh nak kontrol dah. Bayangkan bawah tu dia terbuka mulut macam dia keluar je. Bila hang makan jamu, dia tak akan keluar yang jenis ketui, dia keluar jenis cayak. Aku rasa macam nak menangis. Aku terus buka seluar aku ni depan pintu bilik air. Aku tak masuk bilik air lagi tau. Terjadi kejadian tu depan pintu bilik air. Lepas tu aku buka seluar aku. Aku buka seluar dalam aku. Aku pejam mata. Aku ambil. Aku masuk bilik air tu. Aku ambil lah pipe air yang ada kat situ. Aku tak nampak dah. Aku tutup mata. Aku basuh. Seluar aku ikat kat kepala aku macam tu. Aku buat dengan cara pantas. Aku ikat. Seluar dalam aku tu habislah. Innalillah lah seluar dalam tu. Aku ambil seluar dalam tu. Lepas aku cuci bagi bersih semua. Basuh lencur ni, kaki-kaki habis ni. Tak ada tisu, tak ada apa. Aku pakai seluar aku. Dengan izin Tuhan, aku kata, Fisabilillah. Aku ni berjuang dalam peperangan ni. Kerana nak jaga maruah aku daripada tercemar. Jadi aku akan buat depan kawan-kawan aku yang aku kata, everything settle, good. Tapi sebenarnya, everything is not good. Aku ambil seluar dalam aku tu. Hampa tahu dah aku buat apa? Aku ambil jarak panjang tangan aku. Aku lontar sejauh-jauhnya dan aku tak mau tengok dah. Seluar dalam aku tu terus tersemadi dalam hutan belungkak tu. Dekat hutan Kuala Nerang. Jadi aku tak pakai seluar dalam. Aku balik jumpa kawan-kawan aku dengan penuh senyuman. Okey ke nya? Okey. Lega nasib baik no. Nasib baik tak tersembok no. Itulah lega lah nya. Nasib baik tak jadi apa-apa kat aku. Dalam hati aku tu, ya Allah, aku tak pakai seluar dalam ni. Rasa macam kan perempuan Mak Saleh pula kan. Tak pakai seluar dalam. Tak ada seluar dalam. Nak pakai apa? Dah tersembok macam tu. Hang ingat hang nak basuh seluar dalam hang tu nak pakai balik. Memang dah.